dan orang-orang yang hum mereka lizakati bagi zakat fa'ilun apa dia? Mereka kerjakan, mereka lakukan. Okey, apa maksud zakat? Ada dua tafsiran. Pertama, zakat di sini ialah zakat harta. Bila sebut zakat dalam Al-Quran, sebagai ulama kata ia adalah bermaksud zakat harta. Tetapi ada pendapat kedua, zakat di sini bukan zakat harta. Zakat di sini ialah makna dia tathhirun nafsi, mensucikan jiwa. Sebagaimana dalam Al-Quran dan surah apa? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi zakat tu daripada perkataan zakat. Asal makna zakat ialah suci, bersih. Telah berjayalah siapa? Orang yang mensucikan jiwa ke atau mengeluarkan zakat harta. Mensucikan jiwa. Jadi pendapat kedua yang mengatakan zakat di sini ialah bukan zakat harta tapi zakat maksud sucikan jiwa. Apa dalilnya? Hujahnya, pertama, zakat harta diwajibkan pada tahun 2 Hijrah. Sedangkan surah Al-Mu'minun surah Makkiyah. Ini surah Makkiyah. Zakat harta diwajibkan pada tahun 2 Hijrah. Jadi kalau nak kata zakat harta tak betul lah ataupun tak tepat. Satu hujah dia. Hujah yang kedua, biasa zakat ni dalam Al-Quran dia sebut apa? Menunaikan zakat. Dalam Al-Quran dia guna perkataan apa? Yu'tuna zakah. Kan? Wa aqamu salah wa atau zakah. Yuqimu salah wa yu'tuna zakah. Ataupun ita'uz zakah. Ita ataupun yu'tuna. Memberi. Tapi dalam ayat ini Allah tak guna. Allah guna apa? Fa'ilun. Jadi ini hujah kedua bahawa zakat ni bukan zakat harta. Kalau zakat harta biasa Allah guna ita ataupun yu'tuna ataupun atau. Pendapat yang hujah ketiga, biasa dalam Al-Quran zakat disebut selepas solat kan? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Terus. Tapi di sini, lepas salat Allah sebut apa? Lepas salat terus. Allah sebut apa? Bukan zakat. Allah sebut apa? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Bukan terus. Wallazina hum lizakati fa'ilun. Itu juga dia mengatakan bahawa zakat di sini bukan bermaksud zakat harta. Okey, itu pendapat kedua lah. Pendapat pertama, dia kata zakat di sini ialah zakat harta. Ada pun pendapat hujah yang mengatakan zakat harta diwajibkan pada tahun 2 Hijrah. Dia kata, betul, itu zakat harta berdasarkan nisab, sukatan. Tapi sebelum tu di Mekah, Allah dah wajibkan zakat. Cuma tidak ditentukan kadarnya. Contoh ayat wallazina. Apa dia? Yauma hasadihi. Mana budak-budak hafal Quran? Oh, cuti. Budak hafal Quran cuti semua tak ada jawapan. Apa ayat tu? Yauma hasadihi. Kena pungut, kena bagi di hari mereka memetik buahnya. Itu ayat tu turun kat Mekah. Apa dia? Al-An'am 141. Cuba baca ayat tu.
Di hujung lah. Ada yauma hasadihi. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Berilah hak buah-buahan itu pada hari dipetik. Itu ayat tu turun masa kat Mekah. Bawah kan? Ni. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ayat ni ayat Makkiyah. Jadi pendapat yang mengatakan zakat dalam surah Al-Mu'min ialah zakat harta, betul. Sebab zakat secara umum telah diwajibkan pada zaman Makkiyah lagi. Cuma yang tahun 2 Hijrah diwajibkan dalam bentuk kadarnya sekali. Okey, kita balik pada ayat kita.